Assalamualaikum. Okey, boleh ke scammer guna detail kita untuk buat loan? Jawapan dia tak boleh. Bukan kata scammer je, orang lain pun tak boleh guna detail kita untuk buat loan. Siapa-siapa pun orang lain tak boleh guna detail dan maklumat kita, bukan kata untuk buat loan saja, untuk register benda-benda lain selain daripada kita yang register pun tak boleh. Mana kata siapa-siapa pun orang lain, dia ada detail kita, dia nak register guna untuk nak buka akaun contohnya, untuk beli nombor telefon contohnya, untuk beli barang contohnya, semua pun tak boleh menggunakan maklumat orang lain. Kau nak register, gunalah maklumat kau. Katalah benda tu betul-betul berlaku, kau jangan risau, kau jangan takut, kau jangan goyang, sebab engkau tidak perlu dipertanggungjawabkan dan dibebankan untuk nak membayar semula hutang itu. Apa-apa pun urusan yang bukan dengan persetujuan, kehendak atau bukan dengan perbuatan kau sendiri, kau tak perlu risau, kau tak perlu takut, kau tak perlu bayar balik. Kalau ada mana-mana alung kontak kau, minta kau bayar hutang yang kau tak buat, kau jangan layan, kau jangan respon, kau ignore, kau block je nombor tu. Siapa suruh? Aku yang suruh. Kau dah tanya, aku dah jawab. Dengar cakap dan nasihat aku, faham? Jangan nak ada tapi-tapi lagi. Ni aku dah ajar dah ni. Jawapan dia tak boleh. Dan kalau benda tu berlaku pun, kau jangan risau, kau jangan fikir bukan-bukan, dan kau jangan goyang mat. Kau tak perlu bayar apa pun pada alung tu. Kau tak pinjam apa-apa. Yang kau nak bayar kenapa? Yang kau nak takut kenapa?